harga emas confirm akan naik. Sejarah telah membuktikan harga emas makin lama makin naik. Ini adalah sejarah kenaikan harga emas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok pada tahun 2000 tuan-tuan, untuk 1 gram hanya RM35 sahaja. Tahun 2005 harganya RM50. Tahun 2010 RM130. 2016 RM181. 2020 RM270. 2023 RM280. Tahun 2024 RM403 dan pada tahun 2025 harga tertinggi adalah RM647. Dan tuan-tuan, di awal tahun 2026 ni tuan-tuan, harga emas dah mencecah RM651 untuk 1 gram. Jadi tuan-tuan, harga emas confirm akan naik. Sejarah telah membuktikan harga emas makin lama makin naik, makin lama makin naik, makin lama makin naik. Sebab tu anda kata tuan-tuan nak simpan aset yang harga dia makin lama makin naik, kena simpan dalam bentuk emas tuan-tuan. Simpan bentuk duit banyak mana pun tuan-tuan, dia ada inflasi, nilai dia akan jatuh, kuasa beli dia akan mengecil tuan-tuan. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas tuan-tuan, kuasa beli dia akan kekal, dan dari segi harga dia pun, harga dia makin lama makin naik. Dan saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold dan dapatkan item 1 kg macam ni tuan-tuan, boleh DM saya akan bantu guide sebabnya. Sebab apa tuan-tuan, stok Public Gold, stok emas Public Gold ni tidak ada had. Tuan-tuan nak berapa banyak pun Public Gold boleh sediakan dalam tempoh masa yang munasabah. 1 kg emas.